calcium. Ini adalah kalsium, nutrisen kalsium buat yang baru silakan. 呢個水嚟嘅， Air. 一杯就淨係水，一杯咁樣一樣嘅兩杯，一包就落calcium落去啦呢度。平時你哋沖 calcium 咧，記住唔好用咁熱嘅水喎，知唔知啊？暖暖地啊，知唔知啊？唔好用啱啱煲滾嗰啲100度嗰啲好熱到咯，唔得嘅喎。係啊。哦，OK。For the normal use of calcium, cannot use the boiled water, 100 degree cannot. Ya, untuk meminjam kalsium nggak boleh dengan air dingin. Yeah, use the Dengan warm water. harus hangat air. Nggak boleh air dingin, nggak boleh air panas baru mendidih, tidak boleh juga ya. 一個係水，一個就係 calcium 啦。嗱呢個咧，好似我哋嘅 body 咁樣。平時我哋飲水啊，我哋日日都飲水噶嘛，係啦。嗰個燈嚟。好，我哋熄燈先可以，你可以熄埋個燈先嗰度。熄燈啊！哦，得啦。嗱，見到飲水，哦，飲水有少少 energy 係嘛？有少少 energy， 所以日都飲水。咁飲 calcium 咧，係啦。哇！差好遠啦，飲水啊，斬下，所以有幫助。但係咧，你個身體咧都係嗰個 immunity 啊，跟住嗰啲 nutrient 啊嗰啲全部咧都未夠。但係飲 calcium 你就見到啦，係咪？係啊，所以今日想試下 calcium， 係啦 ，OK， different water。Just water, okay, and then you drink calcium. Well done. Amazing, right? Amazing. Okay, 所以而家係啊，所以而家你呢個 luar biasa. Sebuah tien kalsium dari nutrisen super kalsium ya. Ini adalah kita akan coba ya. Dan ini yang pakai air biasa ya, seperti ini ya, energinya tidak kayak tidak ada energi ya, tidak maksimal ya. Gitu. Ini air anggap aja ini tubuh kita ya, anggap aja ini tubuh kita. Dan ketika kita masukin air ini dan masukin dengan kalsium ya, sekarang akan saya coba dengan elektrik ini. Nah, langsung ya. Jadi benar langsung ya. Kekuatannya 100% langsung charge. Oke.